Hai Ranas, Nas nak share tips untuk korang nak buat interval. Sebab kebiasaannya kalau orang-orang yang beginner kan, newbie, bila dengar perkataan interval tu dia terlalu takut. Dia rasa macam okay, interval ni adalah training untuk orang-orang yang hebat sahaja. Itulah kebanyakan um, salah faham oleh geng-geng yang baru nak mula berlari. Jadi, Nas nak share secara mudahnya, interval tu sememangnya untuk runner. Tak kisahlah newbie ke, tak kisahlah pro sekalipun, memang ia adalah salah satu keperluan dalam training if korang nak berlari dengan baik. Maksudnya korang nak habiskan larian tu dengan baik. Dan juga interval ni tak semestinya korang kena berlari sepecut-pecutnya kan. Contohlah kalau korang pernah dengar 100 meter korang kena lari pace 4 kan. Lepas tu korang kena buat banyak kali. Itu kalau memang korang dah ada rasa nak jadi atlet ataupun korang memang dah lama, memang korang bolehlah buat macam tu. Tetapi kalau korang yang masih lagi baru nak mula kan, yang baru masih lagi nak kenal dengan lari, nak try dulu, korang boleh buat cara ni. Ini Nas dah fikir cara mudah untuk korang, iaitu yang pertama, korang cuba silih ganti. Maksudnya korang lari 1 kilo, korang slow jogging 1 kilo. So korang berselang-seli. So first km korang jogging. Second km korang lari yang agak laju bagi korang. So maybe korang punya slow jogging tu pace 8 ataupun pace 9. Tak apalah. Lepas tu korang cuba untuk paksa korang punya body tu untuk lari lagi laju pada kilometer yang kedua. Maybe korang boleh push sampai pace 5. It's okay. Itulah interval yang korang boleh buat. So maybe 1 km kan korang berganti-ganti macam tu. Ataupun interval yang kepada newbie mudah untuk buat adalah korang letakkan satu landmark. Maksudnya daripada point A ke point B korang berganti-ganti. Maksudnya macam ni. Korang mula-mula berlari selaju yang korang boleh lari. Juga yang kedua korang slow jogging sahaja. So dekat situ korang boleh buat juga interval macam tu. Itu adalah antara yang cara mudah lah. So itu bagi Nas adalah 2 contoh untuk korang nak start buat interval training dalam korang punya jadual. Sebab Nas faham bila orang yang newbie ni dia terlalu takut. Sebab Nas juga pernah dulu perasaan bila dengar je interval dia macam terlalu rasa macam susahnya, teruknya. Tapi tak apa, bila contohlah korang tak tahu nak buat macam mana, korang tanya orang yang dah pro sekalipun, dia akan suggest ataupun dia akan kurangkan expectation tu. Maksudnya, dia tahu korang newbie, dia akan slowkan. Okay, kalau biasanya interval, kalau geng-geng atlet, geng-geng pro, dia ada target dia. Contohnya, kalau yang laju tu korang kena lari pace 4.0, 4.1, 4.2, itu yang memang laju lah kan. Kalau korang memang boleh pace 5, pace 6 je, itulah yang korang boleh buat. So sebagai newbie pemula sebenarnya dah cantik dah kalau korang boleh buat macam tu. Jadi korang bila dah nak lari lagi better, nak lari lagi laju ataupun nak habiskan lari dengan baik, memang korang kena selitkan interval tu dalam korang pun jadual 1 minggu. At least 1 kali seminggu pun dah cukup. Itu permulaan. Korang kenal dulu, korang test dulu. Kebiasaannya bila korang buat interval ni memang korang akan banyak sakit. Sakit tu akan muncul dengan pelbagai rasa dan juga pelbagai tempat. Sama ada kat bahagian perut ke, bahagian kaki ke, bahagian pergelangan tangan ke, korang punya bahu ke dan sebagainya. Itu adalah normal sebab korang akan push yourself. Korang sebenarnya bila secara mudahnya interval ni adalah korang nak breakdown. So korang nak pecahkan limit korang. So contohnya korang punya limit sampai tahap, contohlah Nas bagi contoh sebagai level kan. Korang punya level sampai level 10 je. Kebiasaannya sebenarnya kan bila seseorang tu sampai level 10 dia akan tersekat. So korang kena pecahkan penghadang ni supaya korang boleh up lagi. So dengan interval lah kalau korang nak lari lagi better, nak lari lagi okey dengan tenang, habis dengan baik, interval adalah salah satu training
yang korang kena buat. Okay? So, itu saja Benas. Lari dulu, upgrade kemudian. Bye-bye.